Aku ada bagi tahu dekat story yang aku nak belanja tinted untuk 2 kereta. Lepas tu ada brother ni chat, nama dia Rahmat and dia pakai Myvi. Bila aku tengok tinted dia, betul lah, memang kena pasang baru. Tahu-tahu terus sampai dekat kedai. Tinted ni penting, lagi-lagi bawa daily kan. Malaysia ni dah lah panas. Yang aku rasa cute, dia bawa anak dia untuk teman. Comel betul. Selain belanja tinted, aku cakap dekat kedai ni, tolong bersihkan cermin dia sebaik mungkin supaya tak ada kesan-kesan watermark. Jadi bila drive tu lagi jelas and tak kacau pandangan. Lagi-lagi kalau masa hujan. Aku bagi tinted ni yang spek Dewa punya, Gold Ceramic HD 2K. Ini kalau pakai memang jelas lah. So ini hasil lepas pasang. Dari luar pun dah nampak premium dah. And bila tengok bahagian dalam, redup je. Untuk permulaan ni, aku nak belanja benda paling basic dekat kereta, iaitu tinted. Mana tahu lepas ni aku boleh lah belanja untuk wrap ke, ataupun rim, ataupun Android player ke. So inilah dia, Abang Rahmat. Dia datang jauh dari Malaysia. Terima kasih lah sebab terima belanjawan. Macam mana? Belanjawan ke? Terima kasih lah sebab terima aku nak belanja kan. Jadi kepada kereta korang yang tinted dah teruk ataupun belum lagi pasang tinted, mari sini roja aku. Sebab aku rasa aku nak buka slot baru.